Assalamualaikum semua. Okey, kita masih lagi dalam bab yang pertama, pengenalan kepada kimia. Untuk video ni kita teruskan kepada 1.3, iaitu penggunaan, pengurusan dan pengendalian radas serta bahan kimia. Okey, baik. Bila kita nak jalankan eksperimen ni dalam makmal, kita tahu kan makmal tu tempat yang ada banyak bahan kimia, kemikal yang berbahaya kan. Jadi sebelum nak jalankan eksperimen tu, kita kena bersedia dengan alat perlindungan diri, pemakaian dan perlindungan yang sesuai lah semasa menjalankan eksperimen untuk make sure kita ni selamat, keadaan kita ni selamat semasa eksperimen tu dijalankan. Kita tengok dulu alat pelindung diri di dalam makmal. Yang pertama, kacamata keselamatan, iaitu goggles. Ia digunakan untuk mengelakkan debu ataupun percikan bahan kimia daripada terkena mata sewaktu eksperimen dijalankan. Kemudian topeng muka. Topeng muka ni atau mask lah kita panggil, digunakan untuk melindungi organ pernafasan kita daripada bahan kimia dalam bentuk serbuk atau asap. Seterusnya glove ataupun sarung tangan. Ia digunakan semasa mengendalikan bahan kimia untuk melindungi tangan daripada tercedera, terkena bahan kimia atau apa-apa infection lah. Selain itu, baju makmal ataupun yang biasa kita panggil lab coat lah. Lab coat ni digunakan sebagai pelindung untuk badan dan pakaian kita daripada tumpahan bahan kimia seperti asid, alkali dan pelarut organik. Kemudian kasut makmal. Kasut makmal ni syarat dia mestilah kasut yang bertutup lah. Ia digunakan untuk melindungi kaki daripada kecederaan akibat tumpahan bahan kimia, terkena objek-objek tajam atau bahan-bahan toksik lain lah. Kita teruskan pula kepada peralatan keselamatan di dalam makmal. Yang pertama, kebuk asap. Ia direka khas untuk menjalankan eksperimen yang membebaskan wasap yang beracun, mudah terbakar ataupun berbau sengit. Kemudian pancuran air. Pancuran airnya ataupun safety shower digunakan untuk membasuh dan membersihkan bahagian badan apabila apa-apa kemalangan berlaku pada bahagian badan kita. Ia juga digunakan untuk memadamkan api sekiranya ada berlaku kebakaran lah pada bahagian tubuh. Yang ni kita panggil eye wash. Ia digunakan untuk membasuh dan membersihkan mata apabila berlaku kemalangan pada bahagian mata. Bagi alat pemadam kebakaran, ia digunakan untuk memadamkan api semasa kebakaran berlaku di dalam makmal. Kemudian pencuci tangan. Pencuci tangan digunakan untuk menanggalkan bahan kimia macam minyak, kotoran dan mikroorganisma pada tangan sebelum, semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Sampai situ dulu untuk video kali ini. Bye.